sangka kat Lenggeng Negeri Sembilan ni ada satu pot staycation yang tenang and best untuk healing-healing dengan family. 1 jam je dari KL. Inilah dia Tamu Eco Lenggeng. Bayangkan korang buka pintu bilik je terus dapat view macam ni. Masya Allah, cantik kan? Kat sini ada 2 jenis bilik, satu untuk 4 orang, satu lagi untuk 6 orang. Kalau untuk 4 orang ni, masuk bilik je korang nampak katil kat tengah. Lepas tu dekat tepi ni ada day bed, boleh pull out untuk tambah lagi seorang. Dekat belakang ni ada walking desk, ada tempat gantung baju. Paling unik, air dia orang bagi dalam labu sayur. Tandas dia luas, lepas tu siap ada mini garden lagi. Kalau untuk 6 orang pula, design dia sama je, cuma dekat atas ada loteng tau. Dekat situ ada lagi 1 katil, boleh tambah lagi 2 orang. Pool dekat sini view memang cantik sebab dekat lereng bukit. Air pun diorang pakai air bukit tau. Tapi kalau nak lagi real, boleh jalan kaki sikit sampai dekat anak sungai kat bawah. Kalau datang untuk santai, nak healing ambil gambar, banyak pot kat sini korang boleh ambil gambar. Ini ada viewpoint, boleh tengok pemandangan cantik bukit-bukit. Tapi kalau nak beraktiviti pun ada juga tau. Ada pool table, ada football, air hockey and macam-macam lagi. Even untuk kanak-kanak pun ada playground juga. Kalau korang nak berkaraoke boleh, nak layan movie pun boleh. Lepas tu diorang ada mini petting zoo, siap boleh pegang-pegang lagi. Kat sini bukan untuk family je. Kalau korang datang dengan grup besar atau nak buat team building pun boleh. Diorang ada sediakan hall, nak buat meeting, nak buat aktiviti, nak solat berjemaah pun diorang ada sediakan surau besar tau. Malam-malam diorang pasang campfire. Boleh lah bakar marshmallow. Anak-anak aku memang suka ni. Untuk dinner pula korang kena add on. Tapi kalau breakfast dah termasuk sekali dengan harga penginapan. So guys, untuk yang suka nature, yang suka healing, view bukit-bukit tapi nak juga ada aktiviti, korang boleh datang kat Tamu Eco Lenggeng ni. Memang best. Share video ni kat family and gang-gang staycation korang. Follow aku untuk konten-konten padu lagi. Let's go.